Kalau dia sebagai Perdana Menteri, dia nak buat, dia tak berani. Tak ada keberanian. Tetapi, kalau dia buat referendum yang diputuskan oleh rakyat, mungkin dia berani. Sampai kerajaan Madani ke, tak ada siapa berani. tak ada siapa yang berani, kerana itu dilihat keputusan tersendiri. Jadi saya rasa setelah sampai masa kerajaan menjadikan Menyelesaikan masalah ni. ada Political will. kena ada keberanian tu satu hal lah. Dia ada pengundian ataupun dia panggil referendum. Sebab kalau dia sebagai Perdana Menteri, dia nak buat, dia tak berani. Tak ada keberanian. Tetapi kalau dia buat referendum yang diputuskan oleh rakyat, mungkin dia berani. Jadi kerajaan bila perkara-perkara yang mereka takut, sebagai individu Perdana Menteri takut, dia harus serah kepada rakyat melalui referendum. Jadi dalam sekolah vernacular ini, saya nampak satu saja cara untuk menghapuskan sekolah vernacular Cina atau vernacular India, iaitu dengan merombak seluruh struktur pendidikan di negara ini. Maksudnya revolusi sistem pendidikan. Satu sistem baru mesti diperkenalkan kepada sistem pendidikan negara ini. Iaitu tidak ada lagi sekolah vernacular. Sekolah yang ada mestilah sekolah yang mengamalkan 3 bahasa. Dengan tidak meninggalkan kedudukan bahasa Melayu sebagai tunjang kepada bahasa di sekolah-sekolah rendah dan menengah nanti. Jadi bagi saya, 3 bahasa. Kenapa saya kata 3 bahasa? Bahasa Melayu adalah bahasa negara ini. Kedua, bahasa yang dilihat sebagai bahasa akademik, iaitu bahasa Inggeris. Nombor 2 bahasa Inggeris. Yang ketiga, bahasa Mandarin. Kenapa bahasa Mandarin? Kerana China telah menjadi kuasa ekonomi dunia dan diyakini dapat mengatasi Amerika. Jadi oleh itu, kita bahasa Melayu, bahasa negara kita mesti diangkat seperti mana kedudukan dalam perkara 152. Perlembagaan Persekutuan. Jadi bahasa Inggeris kita terima sebagai bahasa akademik, bahasa Cina, bahasa Mandarin sebagai bahasa ekonomi masa depan.